Orang ingat refinance rumah ni macam tekan butang terus dapat duit kan. Tapi realitinya ramai yang terperangkap dengan hutang lagi besar. Ramai orang anggap bila harga rumah dah naik, boleh je terus refinance dan tarik duit keluar. Tapi realitinya refinance ni bukanlah semudah tekan butang and then duit tu keluar. Dia bukanlah duit free pun. Dia adalah pinjaman baru dengan syarat yang lebih rumit dari beli rumah pertama. Dan kalau kau salah langkah, boleh terperangkap dalam komitmen 30 tahun yang makin membebankan korang. Okey, jom aku explain. Refinance ni maksud dia kau ambil loan baru untuk bayar loan rumah lama. Orang buat ni sebab 3 benda utama. 1, nak turunkan kadar faedah. 2, nak keluarkan duit dari rumah ataupun kau panggil dia cash out. Dan 3, nak gabungkan hutang kad kredit atau personal loan ke dalam satu loan rumah yang interest dia rendah. Tapi jangan lupa, kalau masa beli rumah kau boleh dapat 90% loan, refinance selalunya hanya dapat 80% ataupun 85% lah paling maksimum. Jarang sangatlah bank nak bagi 90% untuk refinance. Kita pun kena cari bank yang betul-betul fleksibel. Contoh, kau beli rumah RM500,000, lepas 10 tahun bayar, baki loan tinggal RM450,000 dan nilai semasa rumah sekarang naik ke RM550,000. Ramai orang fikir, oh bestnya boleh cash out RM100,000. Tapi bank cuma bagi 80% dari RM550,000, iaitu sekitar RM440,000. Sedangkan hutang kau RM450,000. Maknanya apa? Tak dapatlah cash out apa pun. Dan itu benda ramai orang tak tahu. So bila refinance, equity kena betul-betul cukup. Lagi satu, tak semua bank nilai rumah kau sama. Ada bank ikut apa yang dipanggil valuation cluster. Ikut huruf nama kau, kawasan rumah dan value yang bank lantik. Kalau kau kena valuer yang konservatif, nilai rumah kau mungkin lebih rendah dan automatik kurang peluang nak cash out. Okey, jom kita cerita pasal strategi yang orang tak nampak. Kalau kau refinance untuk turunkan interest rate, sangat berbaloi kalau loan lama kau masih tinggi. Contohnya, zaman OPR dulu tinggi, kau ambil loan 4.5%. Sekarang ada bank offer 3.9%. Beza dalam 0.6%. Tu boleh jimat ribuan ringgit dalam jangka masa panjang. Tapi kalau kau nak refinance untuk cash out, bank akan kira DSR ataupun dipanggil debt service ratio kau. Bukan ikut tempoh pinjaman 35 tahun, tapi DSR ni dikira ikut 10 tahun. So kalau nak cash out RM50,000, bank akan kira installment dia ikut 10 tahun. Dan itu makan DSR yang banyak. Kalau gaji tak cukup, tak lepas juga. So sekarang kita masuk part yang paling menarik, iaitu debt consolidation. Kalau kau dah terjerat dengan kad kredit 80% atau personal loan 12-15% interest, kau boleh refinance dan gabungkan semua hutang tu dalam loan rumah. Loan rumah interest hanya 4-5% saja. Dan itu boleh bagi kau nafas baru, keluar dari perangkap hutang yang tak pernah habis. Tapi ada tapi ya, bukan semua bank buat debt consolidation. Setakat ni hanya 3 bank di Malaysia yang betul-betul aktif buat. So kau kena pandai-pandai cari. Dan kalau kau memang nak settle hutang, bukan nak buat hutang baru, ini adalah strategi yang sangat bijak. Cuma hati-hati, kalau masalah kau datang dari habit bukan keadaan, kau jangan buat. Sebab ramai orang lepas settle kad kredit dia, esok swipe balik, ulang benda sama. So akhir sekali aku nak beritahu korang, kalau kau nak refinance sebab nak beli rumah baru, ada satu teknik. Guna pasangan, adik-beradik atau ahli keluarga sebagai acquirer dan keeper. Refinance rumah atas nama pasangan kau dan kau dapat balik kelayakan 90% loan margin. Ramai pelabur hartanah guna teknik ni. Rolling pinjaman antara suami isteri untuk maksimumkan pembelian rumah. Kesimpulannya, refinance tu bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang tahu apa dia buat. Ini adalah alat ataupun aku suka panggil dia tools. Tools untuk selesaikan hutang atau tools untuk turunkan komitmen bulanan. So sebelum kau buat refinance, tanya diri kau sendiri, aku refinance ni sebab apa? Kalau jawapan kau jelas, baru dah strategi kau tepat.